Macam ni sudah sangat sedap mah. Kita makan aiskrim dekat pasaran. Ayo, itu sangat manis. Lepas tu gula dia banyak, bahan kimia dia banyak. Khasiat dia langsung tak ada. Sekarang kita buat satu jenis aiskrim yang boleh kita makan setiap hari pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dalam dia tak ada bahan-bahan yang membeban badan you, yang bahan kimia proses itu semua tak ada. Bagi kita semua sumber khasiat yang badan kita perlu. So kalau korang nak makan lebih banyak, korang boleh letak 3 sudu Greek yogurt. 3 sudu Greek yogurt. Hari tu I buat yang coklat punya kan. Sekarang I nak buat yang original punya. So kita letak 3 sudu sudah. Letak lagi 1 sachet. Tak payah tambah air punya pun, tak payah blend punya. Terus kacau, terus makan. Senang. So korang tahulah bila you rasa nak makan dessert punya time, you buat je macam ni. Tinggi tau protein. Bagi kita punya badan kuat, bertenaga. Protein sangat penting dekat badan. Tanpa protein kita akan jadi sangat lemah. Badan kita tak cantik, tak bertenaga. Jatuh je rambut kita. Ini semua kekurangan protein. Okay? Kekurangan protein. So ini protein tinggi. Selain daripada protein, dia juga ada lemak bagus bagi you punya itu apa? Itu hormon stable. Kurang masalah sembelit. Tanpa lemak pun tak boleh nak membuang. So ini kira seimbang punya makanan. Dia juga ada karbohidrat. So karbohidrat bagi kita sumber tenaga. Okay, ni ada fiber bagi sihatkan usus. Ada minerals juga. Kalsium, magnesium ke fosforus ke zinc ke semua ada. Sudah loh. Cepat kan? So sekarang korang dah terus boleh makan. Daripada kita makan Greek yogurt, dia masam sangat-sangat. Dan sekarang kita tambah 1 sachet punya Avosoy. Ini original punya. So lagi tambah creamy dekat aiskrim kat sini. Kalau korang nak tambah lagi macam ais kan, korang freeze dia lah. Sejukkan dia lagi. Saya tak suka yang sangat keras punya. I suka yang macam ni. Creamy, lembut. So, jemput makan. Macam ni sudah sangat sedap mah. Kalau korang suka tambah buah, you tambah je buah makan. Macam ni pun sudah sangat sedap. Wah. Cepat lagi order tekan bako kuning. Berisa kopi. Kalau you buat berisa kopi, terjadi tiramisu punya. Coklat. Premium coklat. Punya macam aiskrim. Ini lebih creamy, lebih manis sikit compare dengan 3 berisa ni. Semua tak ada tambahan gula pemanis. Dia bukan yang zero sugar tapi dia manis. Tak ada. Ini betul-betul kurang manis punya versi. So siapa yang kat sini yang tak boleh nak minum manis-manis punya 3-in-1, minuman manis dekat luar, ini mesti korang akan suka. Cepat, sekarang ada promosi. Korang beli 3 pack, ada free 1 pack. Tapi bukan selalu ni promosi ada. Korang tekan tengok ada tak? Beli 3 free 1 ada lagi. Kalau ada, cepat-cepat pergi order. 1 pack ada 7 sachet. Beli 1 pack pun, kita akan free lagi 1 sachet yang perisa lain bagi korang cuba. Jumpa makan. Sama-sama kita semakin sihat. Makan makanan yang sedap macam ni.